Ana. Hello, Kak Dia. Ana minta maaf. Ana tak dapat tidur. Ana tak tahu berapa lama lagi Ana bertahan. Ana, kenalkan Mas Mira. Kenapa ni? Nanti jangan lepas papa kami. Kami sayang papa kami. Kami dah cukup bahagia dah. Nanti tolong. Nanti papa tak tinggal sini. Sayang. Maafkan Mas. Mas tak sanggup nak teruskan hubungan ni. ¿Por qué? Mas tak sampai hati nak lupakan Kak Ana yang kita baik orangnya. Kau kena bahagia, Abang. Mas tak betul kacau. Abang. Ni kawan Mas. Ni dari me, my husband, Zulkifli. Tak tahu pun. Apa ni? Kenapa asyik gaduh aja ni? Macam anjing yang... Ana pergi dulu ya, Kak Dia. Ada tok laki. Macam ni pula. Tak ada tok laki. Dah dapat isteri yang baik macam mana tu pun yang kau gatal nak cari yang lain tu kenapa? Minum. Kau ingat senang ke? Dah kahwin dua ni, semua benda aku nak fikir dua tau. Baju nak beli dua. Seluar nak beli dua. Tenaga pun nak bagi dua, kau tahu tak? Kau boleh. Kau bagi satu je, aku bagi dua. Tapi besok, bila dia datang sini, Mama nak minta satu je. Kalau papa kahwin dengan orang lain, maknanya papa dah tak sayang mama lagi kan? Betul tak?